Pagi itu, udara di pinggir Pekan Banting terasa lembap selepas hujan lebat semalaman. Lorong tanah di celah-celah rumah kampung Sungai Buaya masih becak, namun denyut kehidupan penduduk sudah mula terasa seperti biasa. Di hujung lorong, kelihatan seorang gadis sunti bertudung biru lembut sedang sibuk mengutik beberapa biji tomato yang terjatuh dari guni sayurnya. Namanya Aisyah. Usianya baru mencecah 18 tahun. Seorang anak yatim yang tinggal berdua bersama ibunya di sebuah rumah papan kecil yang usang. Di mata penduduk kampung, Aisyah bukanlah gadis biasa. Walaupun hidup dalam serba kekurangan, dia terkenal dengan budi pekertinya yang tinggi, rajin dan sangat jujur. Setiap subuh, dia akan membantu ibunya, Makcik Fatimah, menjual sayur-sayuran di pasar pagi. Sebelah petangnya pula, dia akan mengajar anak-anak kecil mengaji di surau usang yang terletak tidak jauh dari rumahnya. Orang kampung sering berkata, Aisyah itu anak yang baik, cuma nasibnya sahaja yang belum menyebelahinya. Tetapi pada hari itu, nasib baik benar-benar terasa jauh darinya. Sekitar jam 9 pagi, ketika dia sedang melintas jalan besar untuk menghantar wang jualan sayur kepada tauke di pasar, tiba-tiba kedengaran suara jekahan yang kasar dari arah belakang. "Wahai, budak perempuan! Berhenti!" Aisyah menoleh, terkejut. Seorang lelaki berbadan tegap, berpakaian preman tetapi dengan lencana kecil tergantung di dadanya, sedang berjalan pantas ke arahnya. Wajahnya bengis, renungan matanya tajam seakan helang. Lelaki itu adalah Sarjan Meja Halim, seorang anggota polis yang sejak kebelakangan ini dikenali penduduk sebagai seorang yang panas baran dan sering menggunakan pangkatnya untuk menekan orang-orang kecil. Aisyah kebingungan. "Ada apa, Encik?" tanyanya dengan sopan. Jantungnya mula berdebar. "Jangan buat-buat tak tahu. Kau yang ambil dompet makcik tu, kan?" Halim menuding jari ke arah seorang wanita muda yang sedang memandang Aisyah dengan riak wajah cemas. "Astagfirullahalazim, Encik. Saya tak ambil apa-apa. Saya baru balik dari pasar," jawab Aisyah panik, tangannya memegang erat guni sayur yang digalasnya. "Jangan banyak alasan." Tanpa amaran, Halim terus merentak beg silang kecil dari bahu Aisyah, membukanya dengan kasar dan menggeledah isinya di hadapan orang ramai. Beberapa orang awam yang lalu lalang mula berhenti, memerhati dari tepi jalan. Ada yang berbisik-bisik sesama sendiri, ada yang hanya mendiamkan diri, tidak berani masuk campur. Dari dalam beg itu, Halim mengeluarkan beberapa keping wang kertas yang lusuh, tisu dan sehelai risip pasar. Dompet yang dicari tiada, tetapi wajahnya tetap dingin tidak beriak. "Kalau bukan kau pelakunya, kenapa kau lari masa aku panggil?" bentaknya lagi, sengaja mahu mencari salah. "Saya tak lari, Encik." "Saya tak dengar," jawab Aisyah perlahan, suaranya mula bergetar menahan sebak. Halim merenungnya lama, seolah-olah sedang menghakimi seluruh hidup gadis itu dalam sekelip mata. Kemudian, tanpa banyak bicara, dia mencengkam pergelangan tangan Aisyah dan menariknya dengan kasar ke arah kereta peronda yang terparkir di bahu jalan. "Encik, tolonglah." "Saya tak bersalah," jerit Aisyah sambil cuba melepaskan cengkaman itu. Tetapi kudrat Halim jauh lebih kuat. Beberapa penduduk yang melihat hanya mampu menelan air liur. Di kampung mereka, melawan polis boleh membawa padah yang berpanjangan. Di dalam kereta, bau hapak pendingin hawa menusuk hidung. Halim bercakap dengan nada yang dingin dan penuh ugutan. "Kau nak urusan ni selesai cepat, atau kau nak aku bawa kau ke balai?" Aisyah menggigit bibir, air matanya mula gugur membasahi pipi. "Tapi saya tak mencuri, Encik." Halim menyandarkan badannya ke kerusi, memandangnya dengan pandangan yang menghina. "Macam nilah. Kalau kau mengaku dan nak settle tepi, kau bayar ganti rugi RM2,000. Aku anggap kes selesai."
Kalau tak, aku laporkan pada atasan, kau boleh masuk lokap. Aisyah tergamam. RM2,000. Duit sebanyak itu tidak pernah dia pegang seumur hidupnya. Encik, saya tak ada duit sebanyak tu, katanya lirih. Kalau macam tu, siaplah masuk dalam, jawab Halim dingin, menghidupkan enjin kereta. Sepanjang perjalanan ke ibu pejabat polis daerah Kuala Langat, hati Aisyah berkecamuk antara takut dan marah. Dia tahu benar dirinya tidak bersalah, tetapi tiada bukti yang boleh dia tunjukkan. Orang ramai hanya menonton, tiada seorang pun yang berani membelanya. Setibanya di balai, Halim menurunkannya dan terus mengheritnya ke sebuah bilik kecil di bahagian belakang. Di dalamnya hanya ada sebuah meja kayu, kipas angin yang berdebu, dan sebuah kerusi besi yang sejuk. Duduk, perintahnya ringkas. Aisyah duduk, tangannya masih menggeletar. Encik, saya mohon, izinkan saya telefon ibu saya dulu. Dia mesti risaukan saya. Halim merenungnya tajam. Tak perlu. Selesaikan masalah kau dulu. Beberapa minit kemudian, seorang pegawai muda masuk membawa fail dan borang. Sarjan mejar, ini laporan dugaan kecurian dari seorang wanita di pasar. Katanya ciri-ciri pelaku sama macam budak perempuan ni. Halim menandatangani laporan itu tanpa menelitinya terlebih dahulu. Bagus. Sekarang tinggal tunggu pengakuan dia saja. Aisyah terdiam, nafasnya terasa berat. Dia tahu dalam kedudukan seperti ini, kebenaran seolah-olah tidak punya ruang untuk bernafas. Namun, tiba-tiba telefon bimbit Halim berdering. Dia menjawab dengan nada separuh malas. Ya, hello. Siapa ni? Suaranya mendadak berubah tegang apabila mendengar suara di hujung talian. Oh, ya, Tuan. Ada apa, Tuan? Aisyah memerhatikan wajah Halim yang perlahan-lahan hilang warna. Suaranya yang tadi garang kini menjadi perlahan dan penuh hormat. Baik, Tuan. Siap, Tuan. Saya uruskan sekejap lagi. Panggilan ditamatkan. Dia merenung Aisyah dengan wajah yang kaku. Kau tunggu sini sekejap. Tidak lama kemudian, seorang lelaki berusia, berpakaian kemas, masuk ke dalam bilik. Rambutnya sudah banyak dihiasi uban, tetapi matanya tajam dan penuh wibawa. Dia melangkah perlahan ke arah Aisyah. Kamu Aisyah, ya? Aisyah mengangguk. Ya, Tuan. Lelaki itu tersenyum tipis. Saya kenal ibu kamu. Dulu kita sekampung. Halim kelihatan semakin gelisah. Tuan, ini gadis yang disyaki. Lelaki itu memotong ayatnya dengan tenang. Saya tahu apa yang terjadi, Halim. Kamu tak perlu berlakon. Rupa-rupanya lelaki itu adalah asisten superintenden Kamal, pegawai atasan Halim dan juga kenalan lama keluarga Aisyah. Dia memandang gadis itu dengan penuh simpati. Kamu boleh pulang, nak. Tiada bukti apa-apa pun. Dan laporan yang masuk tadi pun ternyata salah orang. Halim terdiam, wajahnya menegang menahan marah. Tapi, Tuan. Cukup. Suara ASP Kamal meninggi sedikit. Kamu ingat saya tak tahu permainan kamu di luar sana selama ini? Halim menunduk, wajahnya merah padam. Aisyah memandang mereka berdua, masih belum percaya dengan apa yang berlaku. Jadi, saya boleh balik, Tuan? Ya, jawab ASP Kamal lembut. Tapi nanti ikut saya ke pejabat depan dulu. Ada sesuatu yang kamu perlu tahu. Dia memimpin Aisyah keluar dari bilik yang menyesakan itu, meninggalkan Halim yang hanya mampu berdiri kaku. Rahangnya mengeras.
Ketika Aisyah menoleh ke belakang, dia dapat melihat renungan Halim yang penuh dengan amarah dan dendam. Di luar bilik, Aisyah menarik nafas panjang. Langit petang mula cerah, tetapi hatinya masih berdebar kencang. Dia belum tahu, kejadian itu hanyalah permulaan kepada sebuah kisah yang lebih besar. Sebuah kebenaran yang akan menggegarkan nama baik seorang anggota polis dan mengubah hidupnya sendiri selamanya. Malam itu, angin terasa lebih dingin daripada biasa. Tiupannya yang kencang membuatkan dedaunan di halaman rumah papan Aisyah berdesir seperti bisikan yang tidak henti-henti. Di dalam rumah, hanya ada cahaya suram daripada lampu pelita yang tergantung di dinding bulu. Aisyah duduk termenung, memandang sehelai kertas yang terlipat di tangannya. Wajahnya pucat, jantungnya berdegup kencang seperti mahu pecah. Makcik Fatimah datang dari dapur membawa secawan teh panas. "Kenapa ni, nak? Muka kamu pucat semacam." Aisyah tidak menjawab. Dia hanya menghulurkan kertas ugutan itu dengan tangan yang terketar-ketar. Makcik Fatimah membacanya pantas, lalu tangannya terus menutup mulut. "Ya Allah, siapa yang tergamak tulis macam ni?" Kertas itu mengandungi tulisan yang dicetak dari komputer. "Kalau kau buka mulut, bukan kau seorang yang susah, mak kau sekali kami cari." Aisyah menarik nafas dalam-dalam. "Ibu, Aisyah rasa ini kerja orang yang tadi siang." "Polis tu." Makcik Fatimah terdiam, kemudian memandang anaknya dengan mata yang penuh kebimbangan. "Kita kena lapor, nak. Jangan diam saja." "Tapi kalau kita lapor, lagi bahaya, Bu. Dia orang berkuasa." Makcik Fatimah menggenggam tangan puterinya erat. "Kalau kita takut, mereka akan lagi berani menindas. Allah ada bersama orang yang benar." Setelah berbincang seketika, akhirnya Aisyah memutuskan untuk bertemu ASP Kamal pada keesokan paginya. Dia percaya hanya Kamal satu-satunya harapan mereka sekarang. Tetapi malam itu, kedua-dua beranak itu tidak dapat melelapkan mata. Setiap bunyi deruman enjin motosikal yang lalu lalang membuatkan jantung mereka berdegup kencang, bimbang jika orang suruhan Halim datang menuntut janji. Pagi menjelang. Langit banting masih kelabu ketika Aisyah tiba di balai polis. Dia menunggu di hadapan pejabat Kamal sambil menggenggam erat surat ugutan itu. Tidak lama kemudian, Kamal tiba dengan wajah yang serius. "Aisyah, kenapa pagi-pagi dah ke sini?" "Maaf, Tuan. Ada sesuatu yang saya nak tunjukkan." Sebaik sahaja membaca surat itu, raut wajah Kamal terus berubah. "Ini ugutan serius. Dan saya yakin saya tahu siapa dalangnya." Aisyah menunduk. "Saya takut, Tuan. Ibu saya di rumah seorang diri." "Bertenang," kata Kamal sambil berdiri. "Mulai hari ini, kamu dan ibu kamu akan saya tempatkan di rumah perlindungan sementara. Biar pasukan saya yang uruskan Halim dan orang-orangnya." "Tapi, Tuan, tak bahaya ke?" "Bahaya? Ya. Tapi lebih berbahaya kalau kamu diam. Saya sudah lama tahu dia terlibat dengan kegiatan duit kopi dan ugutan. Tapi baru kali ini saya ada bukti yang kukuh. Dan kamu, Aisyah, boleh bantu saya hentikan semua ini." Aisyah ragu-ragu. "Saya." "Ya, kamu. Tapi kamu mesti bersedia." Tengah hari itu, dua orang anggota polis berpakaian preman datang menjemput Aisyah dan ibunya ke sebuah rumah kecil di pinggir bandar. Rumah itu milik rakan Kamal yang sudah bersara, selamat dan jauh dari perhatian ramai. Namun, tidak lama selepas mereka tiba, kabar angin mula tersebar. Di pasar, beberapa orang bercerita bahawa Halim kelihatan sangat marah di kantin balai.
Dia menghempas telefon bimbitnya dan menjerit-jerit menyebut nama Aisyah berulang kali. Budak tu nak jatuhkan aku. Kita tengok siapa yang jatuh dulu, katanya di hadapan dua orang bawahannya. Salah seorang daripadanya, Korporal Arif, cuba menenangkan. Bang, baik kita bertenang dulu. Kalau Tuan Kamal sampai tahu kita terlibat ugutan ni. Diam. Semua dah terlajak. Kalau budak tu buka mulut, habis kita semua. Arif menelan air liur. Habis tu, kita nak buat apa? Halim mendekatinya, memandangnya dengan renungan dingin. Kita buat dia diam. Sebelum semuanya terlambat. Sementara itu, di rumah perlindungan, Aisyah mula menulis semua kronologi kejadian dengan terperinci. Dari awal dia dituduh sehinggalah surat ugutan yang diterimanya. Kamal menyuruhnya menandatangani kenyataan rasmi itu agar boleh dijadikan laporan kepada Jabatan Integriti dan Pematuhan Standard, JIPS. Ketika dia sedang menulis, Kamal berkata perlahan, "Kamu tahu, Aisyah, keberanian kamu menolak wang ugutan itu telah membuka mata ramai orang. Di balai saja sudah mula kecoh. Ada beberapa orang awam lain yang mengaku pernah diminta wang oleh Halim, tapi mereka takut untuk melapor." Aisyah berhenti menulis. "Kalau macam tu, saya tak berseorangan, Tuan." "Tidak. Tapi kamulah yang pertama berani bersuara." Itu yang membuatkan dia panik. Hening seketika. Angin dari jendela membawa masuk bau tanah basah. Kemudian Aisyah berkata, "Saya tak menyesal, Tuan. Tapi saya takut kalau apa-apa terjadi pada ibu." Kamal menepuk bahunya. "Saya jamin keselamatan kalian. Tapi kamu kena bersedia. Mungkin nanti kamu perlu beri keterangan." Aisyah mengangguk perlahan. "Saya sedia." Malam harinya, suasana di rumah perlindungan itu begitu tenang. Tetapi di luar, dua susuk tubuh gelap sedang memerhati dari kejauhan. Salah satunya adalah Korporal Arif, orang bawahan Halim. "Bang, ni rumah yang alamat dia bagi tu," bisiknya. "Ya," jawab yang seorang lagi, Konstabil Roni. "Kita tunggu tengah malam." Bos kata jangan ada bunyi. Namun, mereka tidak sedar, di seberang jalan sebuah kereta tanpa tanda sedang terparkir. Di dalamnya ada dua anggota JIPS yang sudah diarahkan oleh Kamal untuk berkawal. Sekitar jam 12 tengah malam, kedua-dua lelaki itu mendekati rumah dengan berhati-hati. Salah seorang daripadanya mengeluarkan botol kecil berisi petrol dari poketnya. "Cepat siram kat dinding belakang. Kita bakar sikit saja, biar nampak macam kebakaran biasa." Tetapi, baru beberapa langkah, suara jeritan yang kuat memecah kesunyian malam. "Polis! Jangan bergerak!" Lampu suluh yang terang menyala. Kedua-dua lelaki itu panik, cuba melarikan diri, tetapi dengan pantas mereka ditangkap dan digari. Ketika Kamal tiba tidak lama kemudian, dia terus memandang mereka dengan wajah yang sangat kecoh. "Masih nak main kotor lagi, ya? Kamu ingat undang-undang negara ni boleh kamu kawal?" Aisyah yang mendengar kekecohan dari dalam rumah, keluar dengan wajah yang pucat lesi. Dia melihat kedua-dua lelaki itu diheret ke kereta peronda. "Tuan, mereka yang nak serang kami?" Kamal mengangguk. "Orang suruhan Halim. Tapi bertenang, sekarang semuanya sudah dalam tangan saya." Makcik Fatimah menangis perlahan di dalam pelukan puterinya. "Ya Allah, kalau bukan sebab Tuan Kamal, mungkin kita dah rentung." Kamal memandang mereka berdua dengan pandangan lembut. "Ini baru permulaan, Makcik. Tapi saya janji, kita akan pastikan orang itu bertanggungjawab atas semua perbuatannya." Keesokan paginya, berita tentang cubaan membakar rumah saksi terus tersebar di media tempatan.
Tajuknya sangat menohok. Saksi kes ugutan polis diancam bakar hidup-hidup. Artikel itu memuatkan gambar sama wajah Aisyah dari belakang dan keterangan bahawa pihak berkuasa sedang menyiasat penglibatan seorang anggota polis bernama Sajan Mejar H. Di balai, suasana menjadi sangat tegang. Halim dipanggil ke pejabat Kamal dengan wajah yang cemas. "Kamu tahu kenapa saya panggil kamu?" tanya Kamal dengan nada mendatar. Halim cuba tersenyum. "Saya dengar khabar dari luar, Tuan. Tapi saya tak tahu apa-apa pasal tu." Kamal merenungnya tajam. "2 orang bawahan kamu baru saja ditangkap malam tadi. Mereka mengaku dapat arahan terus daripada kamu." Halim menghentak tangan di meja. "Karut. Mereka fitnah saya, Tuan." Kamal berdiri perlahan. "Kalau begitu, kamu tak keberatan kalau kami periksa telefon bimbit kamu?" Halim terdiam. Wajahnya serta-merta pucat. Sebaik sahaja diperiksa, mesej ringkas yang dihantar malam sebelumnya ditemui. "Pastikan rumah tu bersih sebelum subuh. Jangan tinggal kesan." Itu sudah cukup menjadi bukti yang kukuh. Halim cuba merampas semula telefonnya, tetapi 2 anggota JIPS terus menahannya. Dia menjerit, "Kalian tak tahu siapa saya? Saya dah berkhidmat 12 tahun." Kamal memandangnya dengan dingin. "Justru sebab skim, kamu sepatutnya lebih tahu erti tanggungjawab, bukan menyalahgunakan kuasa." Halim akhirnya digari di hadapan rakan-rakannya sendiri. Suasana balai menjadi sunyi sepi. Beberapa anggota menunduk malu. Petang itu, Kamal datang lagi ke rumah perlindungan. Kali ini dengan senyuman lega. "Aisyah, kamu boleh bertenang sekarang. Orang yang mengugut kamu sudah kami tahan. Dan kalau semua berjalan lancar, minggu depan kamu akan dipanggil sebagai saksi utama." Aisyah memandangnya dengan mata yang berkaca-kaca. "Terima kasih, Tuan. Kalau bukan sebab Tuan, saya dan ibu mungkin dah tak ada." Kamal menggeling. "Kamu jangan berterima kasih pada saya. Ini semua kerana keberanian kamu menolak wang haram itu. Kamulah yang memulakan perubahan ini." Makcik Fatimah memeluk puterinya dengan bangga. "Betul tu, Nak. Kadang-kadang Tuhan uji kita dengan ketidakadilan, tapi kalau kita sabar dan jujur, kebenaran itu akan datang sendiri." Aisyah tersenyum memandang langit petang yang perlahan-lahan memerah. Tetapi jauh di dalam hatinya, dia tahu perjuangan belum berakhir. Di luar sana, masih ramai insan kecil yang diperlakukan tidak adil dan tidak punya suara untuk melawan. Pagi itu, matahari bersinar lembut di atas sawah-sawah di pinggir banting. Udara segar mengalir masuk melalui jendela rumah perlindungan tempat Aisyah dan ibunya tinggal sementara. Setelah malam yang penuh debaran, buat pertama kalinya dalam beberapa minggu, Aisyah dapat tidur lena tanpa diganggu mimpi ngeri. Dia bangun lebih awal dari biasa, menyediakan teh untuk ibunya, lalu duduk di beranda sambil menatap embun yang berkilauan di hujung daun pisang. Di wajahnya masih tersisa penat, tetapi ada ketenangan baru yang terpancar. Tidak lama kemudian, bunyi enjin motosikal berhenti di hadapan rumah. Aisyah menoleh. ASP Kamal datang dengan memakai seragam lengkap. Dia tersenyum ramah. "Pagi, Aisyah." "Pagi, Tuan. Silakan masuk." Sebaik sahaja masuk, Kamal bersalaman dengan Makcik Fatimah lalu duduk. "Saya datang untuk bawa kabar baik. Kes Halim sudah dinaikkan ke peringkat siasatan JIPS Bukit Aman. Semua bukti lengkap, termasuk kes ugutan dan cubaan membakar rumah itu." Makcik Fatimah menghela nafas lega. "Alhamdulillah, akhirnya keadilan tiba juga." Kamal mengangguk.
Dan ada satu perkara lagi. Penduduk pasar dan beberapa ketua kampung telah menghantar surat akuan bersama. Mereka minta supaya kes ini dijadikan pengajaran dan Halim dipecat dari pasukan polis. Sokongan mereka sangat kuat. Aisyah memandangnya, tidak percaya. Jadi, semua orang tahu, Tuan? Ya. Tapi mereka tidak salahkan kamu. Malah mereka kagum kamu berani bersuara. Ramai yang kata sudah lama mereka mahu melapor, tapi tidak ada keberanian. Aisyah terdiam. Ada perasaan haru yang suka dijelaskan. Dia tidak pernah berniat menjadi wirawati, hanya ingin melindungi ibunya dan maruah dirinya. Tetapi kini, suaranya yang dahulu dianggap kecil ternyata membawa perubahan yang besar. Kamal menyambung, media juga sudah menulis laporan susulan. Nama kamu tidak disebut penuh, tapi kisah kamu menjadi inspirasi. Tajuknya, Gadis Penjual Sayur Tolak Duit Kopi, Buka Pekung Oknum Polis. Makcik Fatimah memeluk puterinya sambil tersenyum bangga. Tengoklah, nak. Kebenaran itu tak perlukan pangkat, hanya keberanian. Beberapa hari kemudian, sesi pendengaran tata tertib dalaman diadakan di Ibu Pejabat Polis Kontingen Selangor. Halim duduk di kerusi pesalah dengan wajah yang tegang. Di dalam bilik itu, pegawai-pegawai tinggi polis hadir sebagai ahli lembaga. Aisyah dijemput sebagai saksi utama. Walaupun gemetar, dia datang dengan tenang, memakai baju kurung dan tudung biru lembut yang sama seperti hari pertama dia dituduh di pasar dahulu. Apabila namanya dipanggil, Aisyah melangkah ke hadapan. Suasana bilik tiba-tiba menjadi hening. Dia memandang lurus ke arah ahli lembaga, kemudian ke arah Halim yang menunduk tanpa berani bertentang mata. Saudari Aisyah, sila ceritakan apa yang berlaku pada hari itu, kata salah seorang ahli lembaga. Aisyah menarik nafas panjang dan mula menceritakan segalanya dari awal. Bagaimana dia dituduh mencuri tanpa bukti, dipaksa membayar wang ugutan, sehinggalah ancaman yang datang ke rumahnya. Suaranya tidak bergetar walau sedikit pun. Apabila selesai, bilik itu kembali hening. Beberapa pegawai kelihatan menunduk, ada yang menghela nafas berat. Pengerusi lembaga berkata perlahan, "Terima kasih atas keberanian kamu, nak. Bukan semua orang biasa berani bersuara di tempat seperti ini." Aisyah menunduk hormat. "Saya cuma tak mahu orang lain mengalami nasib yang sama, Tuan." Sesi pendengaran berlangsung selama beberapa jam. Semua bukti dibentangkan, termasuk mesej dari telefon bimbit Halim dan pengakuan kedua-dua orang bawahannya. Pada akhirnya, keputusan dibacakan. Sarjan Mejah Halim didapati bersalah melakukan penyalahgunaan kuasa, pemerasan dan ugutan terhadap orang awam. Dikenakan hukuman pemecatan dengan tidak hormat serta proses pendakwaan jenayah akan menyusul. Aisyah memejamkan matanya seketika. Dalam hati dia berbisik, "Ya Allah, terima kasih." Akhirnya keadilan tiba. Halim hanya terdiam. Wajahnya hilang warna. Segala yang pernah dibanggakannya, pangkat, kuasa, uniform hilang begitu sahaja kerana ketamakannya sendiri. Ketika dia diiringi keluar dari bilik itu, sekilas dia memandang Aisyah, tetapi gadis itu tidak lagi takut. Dia hanya membalas pandangan itu dengan tenang. Beberapa minggu selepas kes itu selesai, kehidupan Aisyah dan ibunya perlahan-lahan kembali normal. Pasar yang dahulu menjadi tempat kejadian yang menakutkan kini menjadi sumber semangat baru. Para peniaga sering menyapa Aisyah dengan senyuman hormat. "Aisyah, kami bangga dengan kamu," kata seorang penjual ikan. "Kalau bukan sebab kamu, mungkin orang tu masih bebas menekan kami." Aisyah hanya tersenyum. "Saya tak sendiri, Makcik. Semua orang yang berani bersuara skim wira sebenarnya."
Di satu sudut pasar, Kamal datang membawa beberapa keping borang. Dia tidak memakai seragam hari itu, hanya kemeja biasa. Aisyah, saya ada berita lagi. Apa dia, Tuan? Ketua Polis Negara tertarik dengan keberanian kamu. Mereka nak bantu kamu sambung belajar di Akademi Kejururawatan melalui program beasiswa PDRM. Katanya, anak yang seberani kamu layak diberi peluang. Aisyah terkejut. Betul ke, Tuan? Betul. Semua sudah diuruskan. Tinggal kamu sahaja yang tentukan. Makcik Fatimah memandang anaknya. Matanya mula berkaca-kaca. Nak, itu peluang besar. Ambil, nak. Aisyah mengangguk perlahan. Senyumannya mula terukir. Kalau begitu, saya terima. Tapi saya janji satu perkara, Tuan. Apa dia? Saya mahu nanti bila dah habis belajar, saya boleh bantu orang-orang kecil seperti saya dahulu, supaya tak ada lagi yang takut melawan ketidakadilan. Kamal tersenyum. Itu janji yang mulia. Dan saya percaya kamu akan menepatinya. 3 bulan kemudian, kehidupan mereka berubah sepenuhnya. Aisyah berpindah ke bandar untuk menuntut ilmu kejururawatan, manakala ibunya tetap di Banting, menjaga warung kecil di hadapan rumah. Setiap minggu, Aisyah akan menulis surat untuk ibunya. Dalam salah satu suratnya, dia menulis, "Ibu, Aisyah masih teringat malam-malam yang penuh ketakutan itu. Tapi sekarang Aisyah sedar, kalau kita bertahan di jalan yang benar, tiada ugutan yang boleh memadamkan cahaya. Kerana cahaya itu datang dari hati kita sendiri." Ibunya membaca surat itu sambil tersenyum dan menitiskan air mata bangga. Beberapa tahun kemudian, Aisyah lulus dengan cemerlang dan bekerja di sebuah klinik kesihatan kerajaan. Namanya dikenali kerana keramahannya dan ketegasannya terhadap setiap kes pesakit miskin yang disukarkan urusan pentadbiran. Ramai orang berkata, kalau semua orang jujur seperti Aisyah, mungkin dunia ini lebih tenang. Suatu petang ketika dia pulang dari klinik, Aisyah melihat seorang anak kecil menangis di tepi jalan kerana kehilangan wang sekolah. Dia mendekati dan menenangkannya, lalu memberikan sedikit wang dari sakunya. Anak itu memandangnya dengan mata yang berbinar-binar. "Terima kasih, Kak." Aisyah tersenyum. "Tak perlu berterima kasih. Satu hari nanti, kalau adik nampak orang lain dalam kesusahan, adik tolong juga ya. Jangan diam saja." Anak itu mengangguk bersemangat. Aisyah berjalan pulang sambil menatap langit yang mula jingga. Di hatinya ada rasa syukur yang mendalam. Dia pernah menjadi mangsa ketidakadilan, tetapi dari luka itu tumbuh kekuatan baru. Kekuatan untuk tidak berdiam diri apabila melihat orang lain ditindas. Dan di suatu tempat, mungkin di sebalik tembok penjara yang dingin, Halim juga sedang memikirkan hari di mana seorang gadis kecil berani menolak wang ugutannya dan mengubah nasib ramai orang. Di penghujung cerita, langit Banting berwarna keemasan. Burung-burung pulang ke sarang. Suara azan maghrib bergema dari surau kecil di hujung kampung. Aisyah menatap langit sambil berbisik perlahan. Kebenaran memang tidak datang dengan cepat, tapi kalau kita